Pernah tak anda janji nak buat sesuatu, tapi dalam hati itu anda tahu, bila masanya nak buat ni? Hari ni, kita akan bongkar satu tabiat yang tanpa kita sedar sebenarnya tengah musnahkan produktiviti kita. Tabiat terlalu banyak komitmen. Anda mesti familiar dengan perasaan ni kan? Sibuk sepanjang hari, lari sana-sini, siapkan satu kerja, datang kerja lain. Tapi bila dah petang, tengok-tengok balik rasa macam tak ada apa yang betul-betul siap. Kalau jawapan anda ya, anda tak keseorangan. Inilah simptom utama yang kita akan bincangkan dan ia sangat-sangat biasa berlaku. Okey, jom kita bedah siasat masalah ni. Kita akan mula dengan fahamkan apa sebenarnya maksud perangkap terlebih komitmen ni dan kenapa ia dah jadi macam satu wabak senyap kat tempat kerja kita. Ini bukan sekadar sibuk tau. Ini dah macam satu jerat. Satu kitaran di mana kita asyik kata ya, setuju nak buat macam-macam benda walaupun dengan niat yang baik. Kita rasa kita boleh buat semua tapi sebenarnya kita tengah bebankan diri sendiri sampai ke tahap nak meletup. Dan kesannya, memang menakutkan. Mula-mula, kita hilang fokus. Lepas tu, deadline pun mula terlepas. Tak lama kemudian, kerja-kerja yang paling penting pula yang terabai. Dan yang paling teruk sekali, ia mula makan diri. Kesihatan fizikal dan mental kita terjejas. Dan akhirnya, kita jatuh ke dalam lembah burnout atau keletihan emosi yang teramat sangat. Jadi, kenapa kita buat macam ni pada diri sendiri? Puncanya selalunya datang dari psikologi kita. Kita cakap ya bukan sebab kita mampu, tapi sebab kita rasa bersalah sangat nak cakap tidak. Kita nak nampak hebat, nak nampak produktif. Atau mungkin kita tak percaya orang lain boleh buat kerja tu sebaik kita. Untuk kita nampak macam mana perangkap ni berfungsi dalam dunia sebenar, jom kita tengok satu kes. Saya perkenalkan Fazira. Inilah suara dalam kepala Fazira, seorang eksekutif HR. Dialog dalaman macam ni, rasanya ramai antara kita yang boleh relate kan? Rasa tertekan nak penuhi harapan semua orang di sekeliling kita. Cuba kita tengok macam mana beban kerja Fazira ni jadi tak terkawal. Selain daripada kerja-kerja utama dia sentiasa setuju nak tolong jabatan lain. Lepas tu, mesej kerja pun dia jawab sampai lewat malam. Sebab tak ada sempadan yang jelas, senarai tugas dia tu seolah-olah tak di penghujungnya. Dan inilah bahagian yang paling ironik sekali. Niat Fazira nak buat semua kerja dengan cemerlang, akhirnya menyebabkan prestasi dia jatuh merudung. Dia terlalu penat, mula buat silap dan akhirnya dapat surat amaran rasmi. Inilah titik yang mengubah segalanya untuk dia. Jadi, macam mana Fazira ubah nasib dia? Ia tak berlaku sekelip mata. Dia guna satu rangka kerja yang terbukti berkesan untuk berubah, yang bantu dia bina jalan keluar daripada perangkap komitmen berlebihan ni. Jom kita tengok. Model ADKAR ni bagi kita 5 langkah strategik. Ia bermula dengan A untuk awareness atau kesedaran, sedar yang kita ada masalah. Kemudian D untuk desire, keinginan yang kuat untuk berubah. Lepas tu K untuk knowledge, cari ilmu tentang cara yang betul. Seterusnya A untuk ability, bina keupayaan untuk amalkan ilmu tu setiap hari. Dan akhir sekali R untuk reinforcement, iaitu pengukuhan, untuk pastikan perubahan tu kekal. Okey, model ADKR tadi bagi kita gambaran besar kenapa kita perlu berubah. Sekarang, kita masuk bab bagaimana pula. Dengan 5 tindakan praktikal yang anda boleh mula buat hari ni juga. 5 langkah ni sebenarnya adalah kemahiran yang kita semua boleh belajar. Belajar cakap tidak dengan sopan, sentiasa tahu apa prioriti anda, cek dulu kalender sebelum berjanji, lindungi masa rehat anda tu dan agihkan tugas dengan bijak. Semua ni untuk lindungi aset paling berharga yang anda ada, masa dan tenaga. Perkara paling penting sekali adalah untuk bermula. Jangan cuba nak ubah semua benda serentak. Pilih satu saja langkah daripada senarai tadi dan fokus untuk buat yang itu saja untuk minggu ni. Guna senarai semak mudah ni untuk ubah niat jadi tindakan. Tanya diri anda, apa satu benda yang aku boleh cakap tidak minggu ni? Siapa yang boleh tolong aku siapkan satu tugas ni? Dan apa satu-satunya perkara yang paling penting yang aku kena lindungi? Sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu mesej penting. Urus komitmen dengan bijak ni bukan bermakna kita jadi pemalas. Langsung bukan. Ia bermakna kita jadi lebih strategik. Ia adalah tentang melaburkan tenaga kita pada perkara yang betul-betul bagi impak. Itulah maksud produktiviti yang sebenar. Ingat kata-kata ni, bila anda mula lindungi masa dan tenaga anda, itulah langkah pertama ke arah kejayaan dan kesejahteraan yang seimbang, bukan saja kat tempat kerja, tapi dalam seluruh hidup anda.